Berikut ini adalah satu lagi peristiwa pengalaman yang ingin saya ketengahkan. Dan datangnya daripada, ini kiriman SMS dari Encik Said Al-Atas. Katanya, apa khabar Kisi? Sudah lama kita tidak berjumpa. Sebenarnya saya ni bertugas dan sekarang ini agak sibuk dengan beberapa perkara. Tetapi saya ingin ketengahkan satu peristiwa kepada Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12. 2 minggu yang lalu, saya telah pun diketemukan jodoh dengan sebuah keluarga ini yang mempunyai seorang anak gadis. Anak gadisnya dikatakan dibuat orang. Bila dibuat orang, beliau ni seolah-olah dah tak sedarkan diri. Yang bermaksud, kata Encik Said Al-Atas, anak gadis kepada tuan rumah ni seolah-olah dah tak boleh berbual, berdiam, seringkali termenung. Ini kerana anak gadis yang berusia 19 tahun masih bersekolah ini beberapa minggu yang lalu mengikut ibu dan ayahnya telah pun dilamar oleh seorang lelaki. Apabila pinangan itu ditolak atas sebab masih bersekolah, mungkin keluarga itu tidak puas hati. Saya tidak pasti adakah perbuatan ini perbuatan keluarga. Apabila saya tanya pada keluarga si budak yang diganggu ni lah, kata Encik Said Al-Atas, keluarga ini mengatakan yang dia tak ada bukti tetapi dia pasti. Kemudian saya menasihatkan mereka supaya jangan buat tuduhan rambang. Kita pun tak tahu, kadang-kala niat orang tu baik nak mendirikan masjid. Kenapa kita harus menuduh? Berbalik kepada kisah Encik Said Al-Atas. Jadi bila anaknya ni sentiasa berdiam diri, dah termenung, sekolah pun dah tak boleh pergi. Sebab apa Kisi? Dah tak nak berbual. Seringkali duduk seolah-olah orang gila bayang, kata ibu dan ayahnya. Jadi kata Encik Said Al-Atas, saya pun sebelum dipanggil, anaknya pada malam-malam tertentu akan menangis, kadang-kala ketawa, terpekik, mengilai dan sebagainya. Kata ibunya, apabila dia bacakan sesuatu, anaknya langsung tidak ada tindak balas yang ditunjukkan. Suami pun ikut baca. Jadi saya tanya, surah apa yang awak baca? Dia kata dia baca Ayatul Kursi. Tetap sama. Malah benda tu boleh tengok beliau dan suami kemudian ketawa. Suami dengan isterinya rasa pelik lah. Jadi saya pun datang. Bila saya tengok keadaan anaknya, memang Kisi, badannya boleh nampak kurus kering sebab dah lama jarang makan dan dia seolah-olah berdiam diri. Jadi saya mula membaca surah-surah Ruqyah. Ayat ... berikut ini, anaknya menunjukkan tanda-tanda tak suka. Dia tutup telinga Kisi. Kemudian dia membuat suara yang nyaring seperti mana orang-orang yang rasuk kena sampuk suka lakukan. Kemudian dia kata, sakit, Abah sakit, Bah. Isteri dengan suami terus pandang ke arah saya. Saya baca dan baca berkali-kali Kisi. Operasi ini diteruskan selama lebih kurang 1 jam setengah. Anaknya pingsan. Kemudian bila dia bangun, muntah tak henti-henti. Barulah anaknya pulih. Mungkin tidaklah 100%, tapi pulih setidaknya dia boleh berbual. Tercungap-cungap nafas dibuatnya. Jadi dia tanya pada saya, kenapa bila kita baca Ayatul Kursi tidak ada apa-apa reaksi, malah dia berdiam saja? Dan saya memberitahu, penyakit gangguan sihir ini sama seperti penyakit-penyakit lain. Kalau orang sakit batuk, takkan kita kasih obat demam. Kalau orang sakit demam, takkan kita kasih obat batuk. Begitulah dengan surah-surah. Ada surah yang kena dengan penyakit ini, ada surah yang tidak. Kita sebagai hamba Allah harus cuba ikhtiar, baca dan terus membaca dan yakin kepadanya. Terima kasih Kisi dan juga selamat tengah malam dari Said Al-Atas. Saudara, kisah